Okay, kita dah sampai ke Kampung Pagi Dulu nak naik datang ke sini kena naik bot. Sekarang dah ada jalan raya yang cantik cuma agak jauh juga. Lebih kurang 30 km di Sempang tadi. Itu dia Kampung Pagi. Tak boleh zoom Sekarang kita zoom waktu edit. Nampak tak? Dia ada tulis Kampung Pagi. Kampung petang kita tak jumpa. Sekejap lagi kita nak ke Bukit Awan guys. Bukit Awan lah yang menjadikan mercu tanda ramai kaki-kaki ride datang ke sini Di sini mungkin kedai runcit terakhir lah sebelum ke Bukit Awan. Kita slow tadi kat rumah orang tadi, tak ada kedai runcit satu pun tak ada. Di Sempang masuk pun tak ada nampak. Mungkin ada. Tapi kita dah nak masuk Sempang dah, kita tak berhenti juga. Akhirnya Allah bagi rezeki. Dah dahaga sangat dah. Isteri pun heran kenapa kita berhenti mendadak. Kerana bila kita nampak kedai runcit, kita kena berhenti dan mendadak. Jika tidak, tak ada dah. Kering dah air. Itu pun di sini sukar nak dapatkan yang sejuk guys. Peti sejuk sangat terhad di Kampung Pagi. Banyak. Sebab ada orang nak bubuh benda-benda lain. Betul, sampai sana tak ada air sejuk. Situ ada. Biasa ada. Okey. Jumpa lagi di Bukit Awan, di Kampung Pagi Kalau Mak Dalin lagi ulu, lagi atas. Okay, bye. Ramai kawan dulu di Mak Dalin. Kata-kata untuk hari ni. Kalau dah jumpa kedai, terus beli air minuman. Kalau tak, sampai ke Kampung Pagi mencari air minuman, dia akan berhenti mendadak. Okay guys. Siapa tahu tak beli. Tak faham geografi. Betul lah sekarang kita nak pergi laut. Ini adalah kedai runcit Kampung Pagi. Kat sini lah. Kalau nak beli barang-barang sebelum pergi ke Bukit Awan berhenti kat sini. Kat dalam lagi tak berani cakap ada kedai runcit. Suasana kedai runcit Kampung Pagi nak beli gas ke apa. Nampak tak? Kedai runcit Kampung Pagi. Barang mak tu. Tak payah. Kotak yang beli dekat tadi ni kat Jawai Rahmat tadi ni ada. Nama kedai dia mudah je. Kedai runcit Kampung Pagi. Kalau kedai makan Kampung Pagi. Kedai basikal Kampung Pagi. Okey, jumpa lagi guys. Jangan pergi tempat orang guys. Bye bye, itu gurauan saja.